All New Saga variant standard. Okey, di hadapan saya ni adalah sebuah Proton Saga MC3 ataupun All New Saga variant standard. Warna dia warna silver, armor silver. Okey, kita akan lihat apakah perbezaan antara Saga standard MC3, Exact dan Premium. Okey, saya akan bagi tahu perbezaan sekali dengan Saga MC2. Okey, first yang kita boleh nampak dekat sini, di bahagian tengah ni, dekat bahagian grill, dia ada lining silver kat sini. Okey, yang ni kita panggil dia ethereal bow, seakan-akan bentuk panah. Okey, ethereal bow. Okey, untuk Saga Exact dan Premium, ethereal bow ni dia color chrome, sama dengan chrome logo Proton. Okey, tapi untuk Saga standard, ethereal bow dia warna silver. Okey, yang lain sama, sebiji bahagian hadapan. Okey, untuk bahagian lampu pula, Saga standard menggunakan lampu yang sama dengan Exact dan Premium, menggunakan lampu LED projector headlamp. Okey, tapi bagi Saga standard dan Premium, lampu ni dipanggil DRL, day running light. Tapi untuk Saga standard, dia tak ada DRL, tapi lampu ni adalah lampu kecil. Kalau kita on sekali lampu kecil, so lampu ni akan menyala. Okey, kita ke bahagian tepi pula. Okey, kali ni ketiga-tiga variant dapat side mirror yang sama, color glossy black. Okey, kalau tak sebelum ni Saga standard MC2 side mirror dia color matte black, dia tak kilat. Dan ketiga-tiga model ada juga signal di bahagian side mirror. Okey, perbezaan ketara adalah di bahagian sport rim. Okey, sport rim Saga standard MC3 ni dia menggunakan sport rim bersaiz 14 inci. Berbeza dengan Exact dan Premium menggunakan pattern yang lain, sport rim 15 inci. Okey, Saga standard punya sport rim ni sama dengan Saga MC2 standard punya rim, bersaiz 14 inci. Okey, lagi satu perbezaan dengan Saga Premium dan Exact, dia punya lining dekat pintu ni, finishing ni, yang ni dia color silver. Okey, color silver. Untuk MC3, Exact dan Premium, finishing dia berwarna chrome, sama macam ethereal bow yang dekat depan tadi tu. Lagi satu, dia tak ada smart entry. Okey, Saga standard tak ada smart entry. Maknanya kita nak lock dan unlock kena pakai kunci. Okey, kita ke bahagian belakang pula. Okey, daripada pandangan belakang, Saga Exact dan Premium, Saga Exact dan Premium dan standard, dia punya perbezaan dia, Saga Premium dia ada backlight, lampu dia bersambung. Okey, backlight dia bersambung dengan lampu bright. Tapi untuk standard dan Exact dia tidak bersambung, dia color hitam saja. Okey, dia punya finishing color hitam dekat tulisan Proton ni. Dan Saga standard tidak dilengkapi dengan reverse camera. Okey, Exact dan Premium ada reverse camera, Saga standard tak ada reverse camera, juga tak ada button untuk unlock boot. Kita nak unlock boot daripada kunci dan daripada dalam kereta. Okey, kita ke bahagian enjin dulu. Ini adalah bahagian enjin untuk Saga standard MC3. Okey, bahagian enjin bay ni sama saja dengan Exact dan Premium. Okey, kecuali bahagian gearbox. Okey, untuk Saga Premium menggunakan gearbox CVT, Saga standard dan Exact menggunakan gearbox 480, 4-speed transmission. Okey, beza Saga standard MC2 dan MC3 ni. Okey, Saga MC3 menggunakan enjin 1.5cc, 1.5cc timing chain. Okey, 4 silinder. Berbeza dengan Saga MC2 model yang lama menggunakan enjin 4 silinder juga, tapi 1.3cc dengan timing belt. Okey, sekarang Proton dah pakai timing chain. Okey, lagi satu perbezaan dia. Okey, sekarang untuk Saga MC3 ni dia dah tak pakai hydraulic power steering, dia dah pakai electronic power steering.
Jadi steeringnya lebih ringan sewaktu kereta parking ataupun sewaktu jalan perlahan, dan dia akan lebih berat sewaktu kereta laju. Okey. Kita ke bahagian boot space pula. Okey, ini adalah bahagian boot space untuk Saga Standard MC3. Good news, Saga MC3 datang sekali dengan cover Okey, cover macam yang saya tunjukkan sebelum ni, test drive unit sampai dia tak ada cover. Tapi untuk production yang kereta sampai sekali dengan boot space cover. Okey, dekat bawah ni ada spare tire. Spare tire yang saiznya sedikit kecil tetapi ada. Okey, saiz spare tire ni 115/70/16. Okey, dekat sini bahagian tools dia. Boot berkapasiti 420 liter, sama seperti Saga MC2. Kita ke bahagian dalaman pula. Okey, ini adalah bahagian dalaman untuk Saga Standard MC3. Okey, macam yang kita dapat tengok, dia punya seat adalah berbeza dengan Saga AZ. Okey, Saga Standard dia punya seat, kemasan seat dia satu tone color. Okey, single tone color hitam saja. Okey, untuk Saga AZ di bahagian tengah ni ada corak. Okey, ada corak dan dia menggunakan material yang lain yang sedikit keras. Okey, yang ni material yang sama, semua dia soft. Okey, dan juga bahagian tempat duduk ni. Okey, untuk Saga AZ dia ada corak lah jahitan dia. Okey, ada corak macam wave. Corak wave seperti ini. Okey. Untuk Saga Premium, seat dia anda akan dapat leather seat. Leather seat tu tone color. Okey, seat yang sama dengan Saga AZ. Okey, Saga Standard dapat seat yang sama dengan Saga AZ, yang mana tempat adjust ketinggian dia menggunakan knob yang kita pusing. Okey. Untuk Saga Premium saja ada lever yang mana kita pump, the whole seat akan naik. Okey, untuk bahagian kanan bawah aircon vent ni, okey, dekat sini ada push start button. Maknanya Saga Standard walaupun dia tak ada smart entry di bahagian pintu, tapi tetap menggunakan start button. Okey, cuma dia seperti Saga AZ. Okey, Standard dan AZ sama, dia tak ada button untuk flip side mirror. Maknanya side mirror kita kena tutup menggunakan tangan secara manual. Okey, jangan risau, tetap boleh tutup tapi manual menggunakan tangan. Okey, dekat sini dia ada headlamp adjuster. Okey, manual leveling headlamp. Okey, kita boleh naik dan turunkan lampu hadapan secara manual ikut kita punya kehendak. Okey, kita ke bahagian steering pula. Okey, ini adalah steering untuk Saga Standard MC3. Okey, macam yang kita boleh lihat dekat steering dia tak kosong. Okey, dia tak seperti Saga MC2. Saga MC2 punya steering untuk variant standard dia kosong, dia tak ada apa. Okey, tak ada apa-apa button. Untuk Saga MC3 di bahagian steering dia ada button. Okey, ni untuk control volume, channel. Okey, ni untuk mute, mode untuk radio, bluetooth dan sebagainya. Okey, ada juga button untuk angkat dan letak call. Okey, kalau kita bluetooth radio dengan kereta, kita boleh jawab call menggunakan bluetooth. Okey, ni dia punya bahagian tengah. Aircon vent yang lebih besar. Okey, kalau sebelum ni aircon vent dia tak boleh tutup, sekarang dah boleh tutup. Tolak kanan habis dia tutup. Okey, aircon vent ni simbolik kepada corak congkak. Okey, nak main congkak dalam kereta boleh main dengan aircon vent, tapi jangan masukkan guli. Okey, ni bahagian tengah di bawah aircon vent. Okey, aircon masih lagi menggunakan adjuster jenis pusing dan agak solid. Okey, yang ni bagus sebab mudah untuk kita kontrol aircon. Instead of dekat ISU, kita boleh kontrol kat sini tanpa melihat, kita boleh pusing saja. Okey, untuk Saga Standard MC3, okey, ini adalah dia punya central lock.
untuk lock dan unlock ke semua pintu. Yang ni pemanas belakang, heater belakang. Okey, yang ni hazard light. Okey, yang ni adalah stability control ataupun traction control. One button missing here. Okey, dekat sini Saga standard MC3 tidak dilengkapi dengan front corner sensor. Okey. Function front corner sensor ni dekat penjuru kiri dan kanan bumper kereta diletakkan sensor untuk memudahkan pemandu masuk parking daripada hadapan. So, bila tak ada front corner sensor ni, disarankan pemandu-pemandu Saga MC3 variant standard masuk parking secara reverse. Okey, dan kena tengoklah, perhatikan dengan betul penjuru bumper. Okey, kebiasaannya front corner sensor ni ramai pemandu yang tak pakai. So, benda ni tak ada pun tidak mengapa. Okey. Dekat bahagian sini ada dua cup holder, ada satu soket 120 watt. Yang ni untuk kita paling sesuai, kita plug in kita punya wire dashcam. Okey. Dashboard yang sama, Saga standard, Exact dan premium ada wave. Okey, seakan-akan ombak di pantai. Saga standard ada dua airbag. Okey, satu di bahagian penumpang dan satu lagi di bahagian steering pemandu. Airbag ada dua saja. Untuk Saga Exact dan premium, airbag ada dua. Untuk Saga Exact dan standard, airbag ada dua. Untuk Saga premium, airbag ada 6. Okey. Bahagian atas sama. Okey, sunshade sama. Apa yang saya suka mengenai kereta Proton ni, kat sini sunshade bahagian penumpang ada cermin dan sunshade bahagian pemandu juga ada cermin. Okey. Walaupun Saga ada dua cermin untuk pemandu dan penumpang. Okey, Proton tak kedekut ya guys. Okey, kita ke bahagian seat belakang pula. Inilah dia seat penumpang belakang bagi Saga MC3 variant standard, yang mana kita boleh nampak dekat sini headrest dia ada tapi bersambung. Dia tak boleh adjust naik dan turun. Okey, seperti headrest ni. Headrest ni dah ada besi kan, boleh naik turun. Untuk Exact dan premium, headrest dia boleh adjust naik turun. Untuk variant standard tak boleh. Dia static dekat sini. Ni kalau kita nak naikkan pun, kita paksa dia pun tak boleh. Dia memang static kat sini. Okey. Yang penting dia ada headrest. Okey, untuk seat, cara buka bench type sama untuk ketiga variant. Okey, nak buka dia, tekan button di kiri dan kanan seat ni di bahagian tengah. Tekan kedua-dua button dan seat ni dia akan buka semua sekali. Dia tak boleh buka separuh-separuh. Dia buka semua sekali seat ni. Keseluruhan tempat sandar ni akan turun ke bawah untuk kita angkat barang yang panjang. Okey, apa yang ada dekat sini? Isofix. Okey, Isofix ada dua di bahagian atas. Okey. Ini untuk child seat. Kalau anda pengguna Saga MC3, anda mesti beli child seat yang ada Isofix di bahagian atas. Okey. Lepas tu dekat sini pun ada juga Isofix di bahagian bawah. Okey, kalau child seat anda ada Isofix di bahagian bawah, anda boleh letak, klipkan anda punya baby seat di bahagian bawah dan atas top tether. Ni dipanggil top tether. Okey, kita tengok dia punya seat pula. Okey, macam ni, jarak agak luas. Jarak agak luas. Seat pemandu dan penumpang ni agak ke belakang sikit. Okey, saya akan duduk di bahagian penumpang. Okey. Dengan ketinggian saya yang tidak berapa tinggi ni, okey. Saya punya kaki ada space lagi dengan seat pemandu hadapan. Okey. Seat pemandu hadapan ni dia ada sedikit ruang untuk kaki passenger belakang, maknanya sangat selesa. Okey, untuk tempat duduk pula, okey, untuk tempat duduk pula dia ngam-ngam dengan saya punya panjang
peha saya. Jadi untuk penumpang belakang sangat selesa kalau kita naik Saga MC3 ni. Okey. Lagi satu perbezaan dia di bahagian center console ni. Okey, dekat sini dia tak ada USB port. Berbeza dengan Saga Exec dan Premium ada 2 USB port. Saga standard hanya satu USB port. Okey. Dia hanya ada USB port di bahagian hadapan, di bahagian sini. Okey. Kalau anda boleh nampak. Okey. Ni adalah USB port dia. Oops. Okey, USB port. Yang inilah USB port untuk data dan charging. Okey. So kalau anda pembeli Saga MC3 variant standard, anda kena ada power bank untuk penumpang belakang. Okey. Dilengkapi dengan steering adjuster. Okey. Dia boleh tilt naik dan turunkan steering. Steering dia tak kejong ya guys. Dia boleh naik dan turunkan. Okey. Kita dah settle bahagian penumpang belakang. Okey, sekarang kita dekat last part, bahagian harga. Okey, untuk Saga standard MC3, harga sebelum insurans harga sebelum insurans 38,990. Okey. Harga siap insurans 40,425. Yang ni on the road price, tak ada tambahan apa-apa lagi. Okey, kalau zero down payment, bulanan serendah 475. Siapa yang bajet bawah 500, ni kereta yang terbaik. Okey. Kalau dengan down payment 4000, bulanan 427 sebelum tolak rebate. Okey. Apa yang membuatkan Saga standard ni sangat-sangat berbaloi adalah kerana harganya sama saja dengan Saga MC2. Okey, MC3 standard dan MC2 standard tak ada perubahan harga. Harganya sama, 40,000. Okey, sangat-sangat berbaloi. Last, kalau anda berminat boleh hubungi saya. Saya Hasbul, sale advisor yang sah bagi Proton. Boleh scan saya punya kod WhatsApp. Kita berjumpa di video yang seterusnya.